Nak santai-santai buffet Ramadan kat area Seremban ni ha. Laman Vanilla. Laman Vanilla kat Seremban. Seluruh orang ni 9 tanya kat Dan. Buffet Ramadan tak ada kau kat Seremban ni. Apalah tak ada. Ada ni ha, Laman Vanilla. Dia daripada Seremban nak pergi Sendayan tu, agak tengah ni ha. Kau waste your confirm sampai. Jom kita tengok menu-menu Kat sini selain bulan Ramadan kau boleh tumpah untuk kau kahwin ke. Tompek santai yo, taman-taman gitu. Tengok ada kolam lagi kat sini. Sementara menunggu berbuka tu bagilah ikan makan dulu Dia sediakan oleh Jamsari Catering. Kat sini ada 5 section tau. Bahagian nasi-nasi, bahagian manis-manis ni kuih dan juga dessert. Yang ni nak makan panis-panis macam oden, laksa. Bahagian air ni kalau nak sojuk ada, yang panis pun ada Dan yang ini section bahagian nasi dan juga lauk pauk kampung. Masak lomak dah tontu lah. Aduh, kita kan ni 9. Tu deh, mau nangkap. Khas bulan Ramadan special dia bagi kat kau nasi Arab. Hari lain tak ada tau. Tapi ada nasi biryani, ada nasi lomak. Puas hati lah dapat makan nasi Arab. Alhamdulillah, apa-apa pun memang best lah berbuka dekat Laman Vanilla ni. Untuk yang dewasa RM65, yang kanak-kanak RM25, bawah 4 tahun free yo. 22, 28, 29 bulan ni kan. Ada pertunjukan bunga api kat sini tau. Okey, mari Cano masuk list dah Laman Vanilla kat Seremban ni Waste je confirm sampai. Jangan lupa share tau, menangkap.